Nampak tak? Video lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat channel lusunto.com. Jadi hari ni nak minta tolong sahabat-sahabat, kereta Avanza saya ada masalah sikit. Avanza 1.3 manual tahun 2006-2007 macam tu lah. Jadi isu je tuan-tuan dah tengok di awal video tadi. Pada kelajuan lebih kurang 90 ke 100 km per jam, dia punya RPM dia tak seperti biasa lah. Sepatutnya kalau dekat 100 tu dia dah pergi 3,500, 3,500 lah, dekat 3,000 lebih lah. Tapi tadi isu dia tu lah, dalam keadaan idling normal ni dia enjin stabil je, okey, tak ada masalah. Dalam keadaan mecut biasa pun 10, 20, 30, 40 sampai 60 okey. Dia 1, 2, 3 macam biasa, 4 pun macam biasa. Tapi bila masuk 80 tapi dia tengok RPM dia tu macam rendah lah. RPM dia rendah, kerana kelajuan yang biasa dia rendah. Sepatutnya kalau 100 km atau 90 km per hour tu dia lebih kurang 3,000 dah, masuk 3,000 dah. Tapi ni dia dalam 2,500 ya, 2,500 RPM dia. Macam tak normal. And then kalau 80 tu kadang-kadang masuk gear 5 tu dia dah ada vibration sikit dah, macam enjin dia gegar, steering gegar. Macam tak boleh nak pergi lah. Apa masalah tak tahu. Saya ingatkan VVT punya solenoid, tapi bukan. Sebab dalam keadaan macam ni dia punya enjin ni, minyak dia dia bukan makin kuat minyak, tapi makin jimat. Macam kelakar pula, makin jimat. Patutnya dia makin banyak lah makan minyak, tapi makin jimat. Ini daripada full tank sampai sekarang dah minyak dia lagi jimat tak, dah separuh tank. Soalnya indikator dah separuh, tak nampak lah. Ini dekat pergi dah dekat 330 km dah pergi. Jadi sepatutnya kalau VVTi dia rosak, mungkin minyak makin tak jimat. Isu dia itu je lah, sampai RPM dia rendah dalam kelajuan yang tinggi. Apa masalah? Dan lain enjin stabil, tak ada masalah. Acceleration pada peringkat awal okey, cuma dah sampai 60 ke 80 dah masuk gear 5 tu dia macam berat lah, berat. Nak motong macam berat, dia macam dia tak pergi lah. Ataupun dia gearbox masalah ke, ataupun rear axle masalah ke, ganda ada masalah ke.